Kenapa Arnab kalah dengan kura-kura? Korang mesti pernah dengar kan cerita perlumbaan antara Arnab dan kura-kura. Cerita ni daripada kita zaman kecil-kecil lagi. Cikgu, ibu bapa dah ceritakan pada kita kan. Sebenarnya dalam cerita Arnab dan kura-kura ni banyak sangat pengajaran yang kita boleh ambil. Korang tahu tak sebab apa Arnab tu dia kalah? Padahal Arnab kan dia lari laju nak dibandingkan dengan kura-kura tadi tu. Yang pertamanya sebab Arnab ni dia tak fokus pun untuk menang. Sebab dia tahu kemampuan diri dia boleh lari laju dan dia pasti rasa diri dia akan menang bila berlumba dengan kura-kura. Tapi kura-kura pula dia tahu dia slow, dia berlari tak laju. Jadinya dia tak fokus pada Arnab yang lari laju tu, tapi dia sentiasa berusaha. Dia jalan, dia lari je, ikut kemampuan dia je lah. Tapi nak dibandingkan dengan Arnab tu, dia rasa dia hebat, dia boleh lari laju. Jadi tengok lawan aku tu kura-kura je. Kura-kura tu dia slow. Tak apalah, dia pun lari laju. Lepas tu tengok kura-kura jauh lagi. Baik aku tidur dulu. Yang kura-kura ni pun dia teruskan, dia jalan je. Dengan kemampuan yang dia ada, sampailah dia melepasi Arnab yang sedang ketiduran tu. Okay, dia jalan sampailah ke penghujung dan kura-kura pun menang. Yang Arnab tengok, dah kura-kura ada kat depan. Kura-kura tinggal beberapa langkah je. Lepas tu Arnab baru nak sampai, tapi kura-kura dah sampai dulu. Jadinya kura-kura pun dah menang. Pengajaran daripada cerita ni, kalau kita nak capai kejayaan tu, kita jangan pandang orang lain yang dia rasa dia hebat, tapi kita jangan rasa diri kita lemah. Kita ikut kemampuan kita punya usaha tu. Berusaha sebaik mungkin untuk capai kejayaan kita tu. Jangan hiraukan orang lain. Yang penting kita kena berusaha. Macam kura-kura tu, dia berusaha ikut kemampuan dia jalan je. Dia tak ambil peduli pun dan dia fokus, aku nak menang ke depan.